ke channel Jus Nanas. Dah tukar nama, Jus Nanas. Avatar kita pun dah berubah, tengok. Dia ada logo Jus Nanas mana? Belakang ni. Okay, kita akan main Roblox Color or Die bersama Kasyaf. Hello. Aduh. Okay, mari kita macam ni saya. Kita main chapter 1. Tekan adik, tekan. Kat sana. Dekat abang. Yang tu. Jom. Okay, ni. Okay, apa ni? Bagaimana nak main? Okay, bagaimana nak main? Okay, ni adik. Kalau kita ada warna, contohlah kita ada warna merah kan? Kalau kita jumpa dinding warna merah, kita kena menyorok dekat dinding warna merah. Kalau salah warna, kita mati. Kalau jumpa hantu tu lah. Lepas tu kalau kita tak ada warna pun mati juga tau. Okay, jom. Mari kita main. Adik nak pergi mana dulu? Sini. Okay, kita ambil warna merah ni. Okay, jom. Contohlah kalau hantu tu datang kan, menyorok dekat tempat warna merah ni tau. Okay, jom. Bismillah. Saya dah lah kuat berjerit, guys. Bila jumpa benda-benda seram ni. Saya pun tak berapa pandai main game ni, guys. Klik tu open. Jom adik, tekan. Okay. Wah, hantu adik. Kalau dia macam kabur-kabur tu kan, maksudnya hantu tu datang. Tak silap saya lah, guys. Sebab game lain macam tu. Ambil adik sempadan ni. Lepas tu ambil kita punya. Tak boleh buka. Okay, sekarang ni kita tak ada warna adik. Jadi hati-hati. Kita tak boleh melorok dah. Kita memang kena lari adik. Jom adik. Warna kita dah habis ke? Kita kena cari warna lain. Kat sini ada apa? Adik ambil beras. Allah, sorry guys kalau ni. Adik dah ambil ke beras tu? Hantu tu. Takut. Jom. Itulah saya cakap saya kuat berjerit. Cepat sini. Hantu tu bro, hantu. Wadah bro. Baik. Kita terpaksa tunggu sini. Bila dia nak lari ni? Boleh masuk ke sini? Oh, cepat. Cepat ni! Cepat! Jom. Kita cari. Cepat. Orange tak? Hijau. Aduh, dia ada mes pula. Saya dah tak. Saya bukan orang yang kuat menghafal weh. Pink. Aduh adik, macam mana adik? Kita sesat je. Allah, apa ni? Boleh spin, guys. Ya Allah, tak apa. Dapat 2 spin lagi. Ayo, itu tempat apa? Tak apalah. Tu mungkin tempat hantu tu spawn kot. Hantu tu spawn dekat. Saya jumpa hantu tu guys tadi. Jom cari adik. Kita nak guna mana sempadan ni? Okey, ambil brush ni adik. Situ ada brush. Jom. Hantu tu ada. Lari. Adik mana? Okey, situ adik nasib baik. Jom. Okey, habis dah. Jom. Nantilah kita lari itu masih seram ya. Ni brush. Okey. Lepas tu kat sini
Wadak bro. Dah jumpa kunci adik. Ada hantu ke? Kenapa adik ke belakang? Kenapa adik ke belakang? Orange tak ada. Hantu tu masih tak ada lagi. Kat sini pun. Adik, mana adik? Okey, jom. Hantu. Ni pink ni tak tahu macam mana nak ambil. There has to be something out there that tak apa. Bro, cepat lah. Saya takut. Warna biru bro. Mana ni? Safe zone pun tak jumpa. Mana safe zone awal-awal kita spawn tadi adik. Rush ada ni. Adik. Abang kat sini. Mana adik? Kat sini. Tak apalah, kita biar adik cari. Kita pun cari juga. Adik tunggu. Tak ada kan? Tempat apa ni? Okey, saya jumpa brush. Guys. Okay, dekat sini, kat sini. Oh, alhamdulillah. Akhirnya kita jumpa save. Apa ni? Telim. Oh, kena bayar Robux, guys. Robux saya tinggal 1, guys. Oh my. Bro. Hui. Yo, bro. Apa ni? Apa benda ni? Macam tak ada apa je. Dah saja. Sebelah sini saya dah lalu. Ada sebegini. Kita pergi cari mana ni, mana? Kasyaf. Adik, mana adik? Sini. Tak apalah. Saya tak ada warna, guys. Saya nak menyorot je. Tak. Alah. Mana ni? Oh, tolong saya. Selamatkan saya. Kasyaf pula tak ada. Saya jumpa brush. Kita pergi sini. Saya dah jumpa tempat dia. Ada apa ni? OB, guys. You know. Ada OB, guys. Ada OB ya. Ada OB. Adik, cuba adik reset balik. Boleh tak? Sabar. Boleh tak dalam game ni? Cuba adik respawn balik. Respawn. Reset lah. Cepat. Abang ambil adik. Mana adik? Mana safe zone? Okey. Cepat adik. Oh, situ. Cepat. Sini. Okey, sini ikut abang. Cepat adik. Jom. Sini. Sepana adik. Mana sepana adik? Hilang sepana adik ah? Tak apalah. Sabar. Abang tunggu. Adik tunggu abang kat luar je. Nanti abang datang balik tau. Kita cari balik sama-sama sepana adik yang hilang tu ya. Ya Allah. Nipis dia benda ni. Oh my. Oh. You. Ya. Allah. Ya apa you. Okay, hampir.
Alhamdulillah. Pick up. Okay, tadi saya jumpa orange kan? Pintu orange. Sekarang ni saya dah jadi orange. Cepat dek, bagi orang. Okey, adik jom. Kita mengerikan. Dia ada di sebelah situ. Jom. Bro, takut. Mana dia? Bila dia nak hilang ni? Jom. Pergi cari merah ni. Padahal merah tepi tu je adik. Ya Allah, adik saya mati guys. Tak apa, kita biarkan pasal adik Kasyaf tu. Kita akan pergi ke, kita cari ni orange. Orange. Where are you, Samad? Blue dah. Blue ni. Tu tempat tu. Mana orange saya jumpa tadi? Itulah saya cakap saya tak boleh hafal. Kenapalah saya main game ni walaupun alhamdulillah jumpa. Yellow. Okey, yellow saya jumpa tadi. Saya dekat je dengan safe zone. Tak silap saya lah. Masalahnya safe zone kan? Hello. Why you working? Why you? Halo. Tu muka dia. Hilang satu je apa punya raksasa tu. So, Ya, safe zone adik wadah. Tapi saya tengah cari. You know saya tengah cari apa? You know bro, you know? Sorry ya bang. Ya Allah. What up bro? Tengah tunggu hantu tu pergi je. Spin, kita terus spin sementara tunggu hantu tu. Ya, kita dapat shoes. Spin lagi sekali. Ya Allah, dapat spin 2 kali. Tak apa, alhamdulillah dah dapat tu. Kita spin 2 kali lagi. Jadi 3 kali. Kita survive di sini. Okey, kita dapat lari laju. Okey, dapat 1 nyawa. God, bro. Be monster, bro. Kita boleh jadi macam mana nak jadi monster ya? Ni bukan. Ni bucket. Bukan. Air macam mana ni? Bohong ke tu? Dah ada apa nak sambung cari warna kesukaan saya. Kuning. Ada cakap apa? Adik cakap.
Ya Allah adik. Saya tak tahu. Tak pernah dia tak tahu apa benda. Jangan cakap ya. Dekat sekolah jangan cakap macam tu tahu. Okey dah jom. Mantap. Ni apa ada gergaji. Tu bukan gergaji lah. Itu apa kita panggil tu? Yang susah betul dah. Ubi dia deh. Macam mana saya nak main begini bro? Oh my god! Ya Allah. Ubi. Saya lupa sama. Yo, what? Mungkin developer Roblox ni tak bagi kita menang. Bukan developer Roblox. Developer game ni lah. Kalau Ordai ni. Okey, Saya rasa memang developer ni tak nak bagi kita menang ni. Dia No, saya punya. Cak dah. susah betul lah Obi macam ni. Saya tak pernah tengok Obi macam ni bro. Saya punya. Sepanjang saya main Roblox, saya tak pernah tengok Obi macam ni. Mana jalan dia? Saya sesat je. Adik jangan yo. Sabar. Dekat atas tu ke? Okey. Jahat betul lah developer kalau Ordai ni. Ya. Oh, okey kita naik. Lepas tu kita naik. Allah Akbar. Oh, okey tak apa. Okey kita naik. Habis-habis dia. Naik lagi. Okey tak apa guys, sekali gagal tak bermakna gagal selama-lamanya. Okey jadi tu kita naik lagi. Nyam naik lagi. Guys puasa penuh tak guys? Boleh komen kat bawah sebab dah nak raya dah ni. Dekat atas tu. Okey, dekat atas tu. Oh, cuba nanti kepik. Tak apa. Ya Allah ya Rabbi. Apa benda punya game lah ni. Ya. Berat dah. Apa ni developer? Susah betul lah Obi ni. Apa punya developer lah ni? Okay, kita naik atas. Kita pergi Adi Ulululi. Oh my god. Wow bro, wow. Allah sikit. Sikit lagi dah jatuh tadi tu. Lo. Susah betul lah Obi ni. Developer saya tak menang lah. Kenapa awak tak nak bagi saya menang developer? Aduh lah hai. Berapa lama? Ada rasa game ni. Tak pernah. Game ni lagi senang ke Dor lagi senang dia rasa? Dor okey. Sama. Pilihan kita sama. Dor lagi senang. Guys pernah main tak game Dor? Boleh komen kat bawah ya. Sekejap lagi. Nanti nak tak kita buat video main Dor adik? Oh, dia. Hati. Oh, alhamdulillah kita tak jatuh. Bro, apa punya hobi ni bro? Obi. Oh my bro. Alhamdulillah. Nak menangis saya main hobi tu. Aduhai. Kenapa yang diperlukan kunci? Okay, sekarang ni kita menjadi warna hijau. Hijau sehijau-hijaunya. Okey, saya nampak. Kita mengerikan. Tak ada apa. Okey, hantu tu tadi. Hantu tu tak ada. Hantu ke adik. Okey.
Hantu tu dekat kasyaf guys. Kat kasyaf. Okey, saya dah jumpa green. Buat Dia ni apa? Hijau. Oh, ni. Apa kita? Hijau apa ni? Hijau juga tapi saya lupa hijau apa nama dia. Tak apa, yang ni ada apa? Oh, yang ni benda yang kita boleh buka nanti ya. Oi, saya Malaysia. Saya pun Malaysia dah. Dan dia lari ke situ je. Titit dah. Saya dengar tapak kaki ini ke warna dia? Okey, ini lah kot. Janganlah saya salah. Kasha, adik, abang belakang adik. Halo. Adik, cepat, lari. Okey, nasib baik Kasha sempat lari. Dia boleh dah ke? kat mana? Saya rasa dah boleh dah. Bang. Janganlah buat hal. Janganlah macam kita. Okey, nasib baik. Jangan duduk topi saya ni. Alhamdulillah. Hilang tadi. Wah, apa pasal jatuh kat situ? Tiba-tiba dia spawn kat situ guys. Aduh lahai. Sebenarnya saya tarik warna kan. Mana tempat? Tempat apa ni? Tak tahu dah tapi kita apa. Kita tengah nak cari ni dulu pintu dia. Suara tempat untuk buka sekolah ni kat mana? Dekat dengan saffron je. Tadi kan abang dah bawa adik. Dahlah jom. Guys, kita kena berhati-hati. Ya Allah. Selamat kan? Boleh keluar kan? Dia kata macam tu tak ke? Mana bila lah nak lupa ni. Aduh, kenapalah saya selalu tekan tu. Okay, yang ni nanti kita boleh buka nanti bila dah cukup 13 brush. Baru dia tu. Lepas tu Allah Akbar, rambut saya warna hijau. Okey. Ya ada. Okey. Jangan kejar saya, okey. Terima kasih tak kesempatan kejar saya. Dia ada. Siapa mati tu? Dia yang Hey! Apa pasal pula? Salah warna? Nak salah warna ke? Ya.
kena ulang balik. Nasib baik tak ulang balik. Alhamdulillah. Nasib baik kita tak ulang balik, guys. Kalau ulang balik tadi saya terus end je video ini. Jadi kerja saya. Tempat ni kita dah pergi ke tadi? Okey, tempat ni kita dah pergi dah. Tapi tak tahu macam mana nak buka benda tu. I pun tak tahulah, bro. Jadi lepas tu kita nak jam sikit, guys. Tiba-tiba jadi keluar, guys. Oh my god. Kita pergi sini. Tote. Tak ada apa. Blue. Berapa banyak blue saya jumpa tadi ni? Mana ni? Bunyi apa tadi tu? Ni apa? Oh, yang tu pink. Okey, tak ada. Ni tempat puzzle. Pet ni untuk apa? Pet mana pet tadi? Pet untuk apa ya? Ni saya dah masuk ke? Okey, tak ada apa dalam ni. Ada monster. Tak apalah. Bila lah kita tu. Kita dah masuk sini. Saya rasa saya dah. Bila dia nak pergi ni? Nampak macam ni dia nak pergi. Cepatlah. Ni ada tempat ni dan kedai naik. Apa ni? Mama tunggu tadi. Okey. Lurus kanan, lurus kanan, lurus kiri. Okey, lurus kanan, kiri. Lurus kanan, lurus kiri. Lurus kanan, lurus kiri. Lurus kanan. Yang baca silap tempat je ni. Tak tempat ni, guys. Tak tempat ni, guys. Mana tangga tadi? Wait. Okey. Okey, kita akan ke sini. Cuba try ke sini. Ni kita lurus kanan. Akhirnya jumpa semua. Hah? Lurus kanan, kiri. Itu bukan lurus tu. Lurus. Tak. Lurus. Kanan. Lurus. Kanan. Kiri. Itu apa kepelik betul. Tak apalah. Kita cara mula dari checkpoint tu, lepas tu lurus kanan kiri. Kita try buat dari checkpoint, dari apa? Safe zone. Bro.
kena ada tukul. Pak, macam tu. Macam mana nampak menyorok? Bro. Wah! Bye. Jangan. Saya nak revive. Ya Allah, dia dah awal sangat revive dah. Saya baru revivekan dia. Oh. Masalahnya mana safe zone, bro? Saya nak cari safe zone, bro. Susah ni nak main hobi ni. Tu kena hobi lah. Oh, betul lah tu hobi. Saya tak tekan. Mana safe zone ni? Alhamdulillah jumpa juga, sabar. Lurus kiri. Okey, bukan lurus kiri. Saya rasa sini lah kot. Lurus kanan. Salah. Nak ambil turn mana tu? Apalah. Tak apa. Saya tak nak dah limited. Kalau botol dia limited ke, tak nak saya. Starter pack, kasut larian. Tapi robot saya tinggal satu, sorry. Cara ni macam mana kita nak jadi hantu? Kan tadi kita spin, kita dapat hantu. Kita boleh jadi hantu, guys. Masalahnya, sabar. Kita boleh guna command ke? Saya warna apa ni? Macam apa ni? Okey, kita try test. Tu kita kena ni kalau jadi hantu be a ghost. Okey, kita guna command ni. Tak boleh. Dah sebab selalu kan kena guna command. Saya tak nak. Saya dah masuk sini belah. Kita wadah. Berapa lama tak jumpa. Mana ni? Tak jumpa. Tak apalah. Okay guys, saya rasa sampai sini sajalah video untuk kali ini. Okay, kita jumpa lagi di video akan datang. Nanti kita sambung pula. Kita selesaikan yang ni. Kita selesai next video lah. Kita selesaikan yang ni. Habis. Lepas tu kita sambung chapter 2, chapter 3, chapter 4. Tak tahu sampai chapter berapa. Okay, jadi sampai sini sajalah video untuk kali ini ya guys. Bye.